Bunyi tak? Bunyi tak? Tekan mana ni? Baru ni. Tengok. Okey. Macam baru eh. Bunyi tak? On dah tu. Tak amboi. Okey. Muhammad. Cuba. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berjumpa di show kita. Setelah 3 bulan tidak berjumpa, ya. Rasa macam baru je mari. Rupanya lah Hana di sini bulan 1 tu hari lah. Bulan 2 puasa tak ada lah kan. Lepas puasa cuti lagi. Raya kan sebulan. 3 bulan sekejap ya. Rasa macam baru je datang. Baru je makan kat kedai. Baik. Di mana last kuliah hari tu? Jauh sikit. Ana suara kuat. Cikgu biasa. Kita dah baca daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-46 Itulah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang sangka, zon ni mana sangka atau berat sangka, mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan mereka akan dikembalikan kepada. Di mana saya hurai tentang zon lah zon. Zon ni satu keadaan lah, di mana bila kita sangka akan satu perkara dengan penuh kepercayaan, tak yakin lagi. Ya, zon bawah yakin sikit lah. Pasal saya dah hurai itu, kita ada yakin, kita ada zon, kita ada syak, kita ada waham. Ya. Yakin ni 100% lah. Zon ni 80% kot. Ya. Kalau syak 50-50. Waham banyak hak tak berapa percaya. Ya. Hak percaya tu kurang sikit. Ya. Dan saya dah hurai sikit sebanyak pengaruh keempat-empat kedudukan ini dalam syarak, khususnya dalam hak awak ibadat kita lah. Ya. Baik. Dan malam ni kita nak pergi ayat khususnya, itulah ayat yang ke-47. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalau kita berhenti kita baca macam itulah, ya bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tapi biasa kita bila tilawah kita tak berhentilah. Ya, ni macam kalau saya nak mengajar ataupun bila saya nak huraikan makna ayat ataupun mungkin di atas sebab-sebab tertentu, kalau kita berhenti di situ, ya bani Israel, baca dia uzkuru. Itu fi'il amr daripada zakara yazkuru uzkur. Ya. Tapi keadaan yang biasa kita teruskanlah, ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya. Alif situ dia panggil alif apa tu? Uzkuru tu alif apa tu? Agak-agak. Alif apa je? Alif wasal. Atau dia boleh sebut sebagai hamzah wasal. Ya. Hamzah ni atau alif kalau dia ada baris dia panggil hamzah qata'. Alif qata', betul salah.
Tapi waktu tepat hamzah lah, hamzah potong. Kalau alif tak ada baris, dia panggil alif wasal ataupun hamzah wasal. Ya. Wasal maksud tu makna kita teruskanlah, kita tak baca ia. Ya, bila kita berhenti baru kita baca ia. Macam kita tuan baca Al-Fatihah lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pasal apa kadang-kadang alif wasal tu atau hamzah wasal tu ada baca atas, kadang baca bawah. Dia kena tengok dia punya root word. Ya, ada orang kata kena tengok kat depan dia. Kalau kat depan dia atas atau hadapan, dia baca hadapan. Kalau lepas dia tu hadapan, dia baca hadapan. Kalau lepas dia tu atas atau bawah, dia baca bawah. Tak tepat. Dia kena tengok dia punya root word tu apa. Ya, tapi normally begitulah. Ya. Ihdina kita baca sebab bawah dia di. Ya, daripada hada yahdi ihdi. Jangan baca uhdi pula. Ya. Zakara yadhkuru uzkur, sebab lepas dia dhammah bagi depan. Jadi baca uz lah, uzkur. Ya. Kebiasaannya begitulah ya. Baik. Uzkuru apa dia? Ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai anak-anak Israel. Bani plural kepada ibnun. Ibnu satu anak. Ya. Child. Kalau bani atau kadang-kadang disebut abna. Ya, ibnun seorang. Kalau ramai abna ataupun bani. Dua-dua boleh pakai. Ya. Maksudnya ramailah anak-anak. Children. Israel, Israel lah. Nabi Yaqub alaihi salam. Asal Nabi Yaqub ni nama lain bagi beliau ialah Israel. Saya dah hurai dulu. Kalau kita sebut Israel, macam mana? Nak kita kutuk dia. Tak guna punya Israel lah. Orang kata tak boleh. Israel tu nama Nabi tu. Jangan kata Israel, kata Zionis. Ya. Dan ulama-ulama kita khusus yang kontemporer semasa dah jawab lah. Ya. Di mana nama ni dia umum. Kalau ia merujuk kepada Israel Nabi Yaqub tak boleh lah. Tapi kalau Israel merujuk kepada Israel sekarang boleh. Ya tak? Macam nama Muhammad lah. Nabi Muhammad, betul tak? Kalau awak sebut Muhammad tu merujuk kepada Rasulullah, adalah tata caranya, adabnya. Tapi kalau awak sebut Muhammad, merujuk pada Muhammad kawan kita, tak ada masalah sama sekali. Tak guna betul lah Muhammad tu. Jangan, Muhammad tu nama Nabi tau. Tengok awak rujuk kepada siapa. Ya. To whom you refer the name, Mak Saleh kata. Mana kita rujuk siapa nama. Ya. Dan tak dinafikan setengah-setengah nama tu dia ada kehormatan dia lah. Ya. Nama Allah ada kehormatannya sendiri. Di mana nama Allah ni kita kalau masuk tanda tak boleh sebut dan tak boleh bawa tulisan jika ia melibatkan tulisan. Of course lah tak boleh dibuang ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya, ke tong sampah dan seumpama. Ya. Lepas tu macam kad raya ke apa, surat ke apa, kalau ada nama Allah, biasanya bismillah ataupun assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh buang sewenang-wenang lah. Ya, dia mesti diuruskan seumpama kita uruskan ayat-ayat Al-Quran. Pasal nama Allah dia ada hormah, ada kehormatan. Ya. Baik. Ada begitu juga nama Nabi sebenarnya. Kalau nama Nabi itu Muhammad merujuk Rasulullah, dia sama ataupun lebih kurang dengan nama Allah. Dia ada kehormatan dia lah. Ya. Masuk tandas boleh lah, tak ada masalah nak sebut atau seumpamanya. Tapi kalau nak buang ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya atau sampah, tidak dibolehkanlah juga oleh majoriti para ulama. Itu juga dengan nama-nama malaikat. Kalau merujuk kepada malaikat lah. Tapi kalau merujuk kepada kawan kita nama Jibril. Mana tahu kan. Ya. Tak apalah. Tapi kalau merujuk kepada Jibril malaikat tu tak boleh. Ya. Tidaklah haram secara mutlak kerana isu ni ijtihad. Tapi sebagai daripada mereka mengkiaskan di atas nama Allah, ya Quran, sebab ini nama-nama yang mulia, nama Nabi dan para anbiya dan nama-nama para malaikat. Ya. Jadi saya sebutlah Israel ya. Israel ni merujuk kepada Nabi Yaqub bukan Israel ni. Uskuru.
Sebutlah kamu semua nikmati allati an'amtu alaikum. Nikmat aku yang telah aku beri akan nikmat itu kepadamu. Which is ayat ni dulu saya dah hurai. Ayat yang ke-40, which is dia samalah. Ayat 40 kan? Betul tak? Ayat 40 eh? Betul lah. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi ayat yang samalah. Jadi saya tak perlu hurai lagi. Cuma saya nak hurai hak selepas tu. Lepas Allah Ta'ala peringat kepada Bani Israel, mu kena ingat nikmat yang telah aku beri kepada kamu. Aku hantar Nabi. Aku turunkan kitab untuk jadi panduan kamu dalam kehidupan kamu dan berbagai-bagai lagi. Banyak mukjizat yang diperolehi oleh Nabi Bani Israel, Nabi Yaqub, Nabi Musa and so on. Jadi mu kena ingatlah nikmat-nikmat itu. Ya. Dan at the end Allah Ta'ala kata, wa anni faddaltukum alal alamin. Dan sesungguhnya aku, wa anni, an tu sesungguhnya, ni tu dia anna, inna, dua-dua sesungguhnya. Kadang-kadang inna, kadang-kadang anna. Kena tengok kedudukan dalam ayat. Kalau di permulaan ayat inna allaha ala kulli syai'in qadir. Betul tak? Inna allaha sami'un alim. Pasal itu di permulaan jumlah dia panggil, di permulaan ayat. Kalau di tengah-tengah anna, kalau ada ya yang bermaksud aku, kalau di awal kata ini, kalau di tengah kata anni. Dan ni Allah Ta'ala kata wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan sesungguhnya aku faddaltukum, aku telah melebihkan kamu 'alal alamin, ke atas seluruh alam. Ya. Apa nak faddaltukum? Maksudnya melebihkan kamu. Faddaltukum ni, faddal tu makna melebihkan lah. Tu aku, kum tu kamu. Ya. Di mana ia merujuk kepada perkataan fadilah lah. Tuan sering dengar dan amat familiar dengan perkataan fadilah. Fadilah daripada perkataan fadula atau fadala yafdulu fadlan fadilah. Yang maksudnya lebih istimewa, kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Sebab itu kita panggil fadilah. Betul tak? Kalau benda tu lebih daripada yang lain, kita panggil afdal. Betul tak? Ya. Bahkan dalam syarak memang ada apa yang disebut sebagai fadilah, kelebihan. Faddaltukum, aku lebihkan kamu. Daripada fadilah lah tu. Fadilah kan makna kelebihan, keistimewaan. Dalam syarak memang ada fadilah. Dan ada ulama yang menulis khusus tentang fadilah lah. Betul tak? Tuan-tuan pun tahulah kan. Semayang ada fadilahnya. Ya. Fadilah yang umum, fadilah yang khusus. Fadilah umum saya diampunkan dosa. 5 hari kita semayang, seumpama kita mandi 5 kali. Ada tak lagi daki ke atas badan kita kalau kita mandi 5 kali sehari? Tidak ada. Itu hadis yang sahih. Diriwayatkan dalam buku-buku sunan daripada bapa sahabat Nabi. Ya. Nabi buat perumpamaan orang semayang ni macam dia mandi lah. Ayabqa min daranihi syai'an faqalu la. Nabi kata ada daki lagi tak? Sahabat kata tak ada. Maka Nabi kata tilka masalus salawatil khams yukaffirullahu bihinnal khataya. Itulah perumpamaan solat 5 waktu. Allah Ta'ala menyucikan kamu daripada dosa. Sebagaimana mandi menyucikan kita daripada daki-daki yang ada pada badan kita, zahirnya, luarannya, eksplisitnya. Semayang ni dia menyucikan kita daripada dosa-dosa kita, batinnya, implisitnya. Ya. Cuma kalau mandi nampaklah daki tu tak ada. Kulit jadi putih. Ya tak? Yang ni dia dalaman lah. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Ya. Itu fadilah umum banyaklah pasal semayang. Ada fadilah khusus, semayang 5 waktu, ada fadilahnya. Salatul jama'ah afdal min salatil fardhi bi sam'in atau 75 wa 20 darajah. Semayang fardu lebih afdal. Mana lebih afdal? Lebih banyaklah. Berbanding semayang bersendirian dengan 25 atau 27 kali ganda. Ya. Masalah kata privilege. Something extra lah ya. Puasa ada fadilahnya. Shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghafaralahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang puasa betul-betul mengharapkan ganjaran daripada Allah,
pengampunan pahala syurga dan seumpamanya, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Ada fadilat umum puasa, mungkin ada lagi fadilat-fadilat yang lain, ada Lailatul Qadar, tarawih dan so on. Zakat ada fadilat dia, haji ada fadilat dia, zikir-zikir tertentu ada fadilat dia, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kata habbul kalami ilallah, kata-kata yang paling disukai Allah. Selawat ada fadilat dia. Jadi yang tadi fadilatus solat, fadilat sembahyang, fadilatul zakah, fadilatul hajj, fadilatul siyam, ini fadilatul azkar. Dan memang maklumlah syarak ni ada banyak fadilat amalan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada kita, dan sebagainya tidak diberi kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi kita kena rebutlah fadilat-fadilat ini daripada masa ke semasa, mengikut kemampuan kita, kerelaan kita, dan afalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah ada fadilat dia, dan bukan sikit anak, banyaklah. Semua amalan ni biasa ada fadilat. Keimanan pun ada fadilat dia. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir perkataan dia la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Sebab tu Nabi kalau nak mati, Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang nak mati kamu kena talqinkan dia dengan la ilaha illallah. Jangan duk sembang pula dengan dia, tahu dia sakit berat. Ya tak? Jangan tunggu nak nazak baru nak talqin, jangan. Mana masa dia sakit berat tu kita boleh dah. Asal jumpa dia je, ajar dia la ilaha illallah. So dia sebut waktu. Waktu dia sebut benda lain lah. Kalau sakit yang ringan, tak apalah kan. Ini member dah 50-50 dah. Tak asal duk sibuk benda lain. Lagi ada banyak. Itu semua merujuk kepada fadilat lah tuan. Dan memang kita naklah fadilat ni. Jangan kata tak nak fadilat pula. Jangan beramal kerana fadilat. Maksudnya jangan fikirlah fadilat ni. Kita beramal betul-betul kerana Allah. Itu tak tepat sama sekali. Dan bersanggahan dengan ruh agama. Di mana Rasulullah sendiri menyebut akan fadilat-fadilat ini sebagai motivasi dah kepada kita. Dan tak salah sama sekali. Nampak? Ada sahabat-sahabat Nabi pun bila dia buat satu kebaikan, memang dia kata arju birraha indallah, arju zukhraha indallah, arju sawaban minallah insyaallah. Ambillah Rasulullah tanah aku ni, ambil Rasulullah kebun aku ni, Rasulullah ni aku infak, begitu dan begini, aku nak pahala daripada Allah, aku nak kebaikan daripada Allah, aku nak kebaikan, kebalasan daripada Allah. Tak ada pun Nabi kata tak boleh kata begitu. Awak buat saja kerana Allah, nanti syirik. Ada orang dia, ini jenis yang kita tak nafilah, terlalu kerohanian. Sehingga beramal pun dia kata tak boleh, jangan make. Hatta syurga pun jangan beramal kerana syurga. This is wrong idea. Tak tepat sama sekali. Habis itu, untuk apa Allah Ta'ala sebut banyak-banyak dalam Quran tu? Tiap-tiap malam saya baca surah Al-Waqi'ah. Kononnya tak, supaya tidak fakir. Tapi surah Al-Waqi'ah tu surah syurga lah. Banyak nikmat syurga disebut dalam tu. Ya tak? Habis itu tak payah baca lah ayat syurga tu. Skip lah. Tak tepat lah ya. Nampak? Kita beramal memang ikhlas kerana Allah. Tapi ikhlas kerana Allah dia luas. Tak sebenarnya aku buat kerana Allah dah. Bila kita buat satu benda dalam kerangka syarak, dia kerana Allah lah tu. Untuk apa Haji belajar? Saya belajar kerana Allah. Kalau belajar kerana lain, bukan kerana Allah. Saya belajar kerana nak perbetulkan ibadah saya. Saya belajar kerana nak elakkan kesilapan saya dalam ibadat. Itu semua kerana Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suruh belajar kan. Ataupun sekurang-kurang aku belajar kerana Allah Ta'ala suruh. Ikhlas lah tu. Pasal apa Haji kerja? Pagi-pagi kan ada orang ajar kan. Pagi-pagi nak pergi kerja, niat tu kerana Allah. Tak perlu. Once awak pergi kerja, kerana nak cari nafkah untuk anak bini, kerana Allah lah tu. Kan Allah Ta'ala suruh kita bagi nafkah ke anak bini. Betul tak? Bukan pergi kerja, duit gaji nak pergi buat judi. Bukan nak buat minum arak, pergi kasino ke apa. Kita kerja kena nak bagi nafkah pada anak isteri. Allah Ta'ala suruh. Kerana Allah lah tu. Tak sebenarnya kita sebut, aku bekerja kerana Allah. No need. Jadi ikhlas ni luar konsepnya. Tak perlulah dia sempitkan. Sehingga yang keadaan dia menafikan apa yang telah warid dalam syarak.
Betul tak? Kalau Nabi sendiri pun tidak menegur sahabatnya bila sebut pahala-pahala seumpama, maka Nabi yang sebut sendiri. Jadi siapakah orang yang nak kata benda tu tidak boleh? Lebih buruk lagi dia kata syirik. Beramal kerana pahala, beramal kerana syurga, beramal kerana fadilat, syirik. Dia panggil syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Dan dia kata orang yang beramal kerana benda-benda macam ni, itu amalan orang-orang awam. Amalan orang yang top. Orang yang dekat dengan Allah. Wali-wali ke apa, tak tahu lah kan. Dia betul-betul kerana Allah. Dia tak pandang dah balasan-balasan ni. Itu berlebih-lebih lah bab Quran ni. Dan very sorry to say lah. Tak kalau belajar buku jenis dalam-dalam sangat, dia sampai tahap macam tu lah. Apa? Siapa zikir la ilaha illallah pun kata zikir paling lekes sekali. Betul tak? Ya. Mana boleh benda yang Rasulullah ajar benda paling lekes sekali. Okey. Jadi fadilat, faham fadilat dalam syarat memang ada fadilat. Dan ulama kita dengan sebab fadilat ni tuan-tuan satu benda besar dalam syarat. Warid dalam nah-nah dah wahyu agama. Ada dalam Quran walaupun tidak banyak. Tapi ada banyaklah hadis-hadis Nabi. Khususnya fadilat iman dan amal. Sehingga ulama karang buku-buku khas. Buku hadis memang ada lah pasal fadilat. Banyaklah hadis. Kita belajar Sahih Bukhari. Mesti bertemu beribu hadis tentang fadilat. Ya. Buku-buku sunan tak dinafikan lah. Di samping itu, memang ada ulama karang buku khusus fadilah. Bukan buku kecil. Tebal. Walaupun tidak sampailah berjilid-jilid. Biasa satu jilid aja. Tapi buku tebal lah. Dalam pasaran kita ada Alimah Ibnu Katsir. Rahimahullah. Pengarang tafsir Ibnu Katsir lah. Tafsirul Quranil Azim. Dia ada buku fadilah khusus. Ya. Mengenai Al-Quran. Nama buku dia Fadilatul Quran ataupun Fathul Quran, ya. Maknanya fadilat Quran lah. Fadilat belajar Quran, fadilat mengajar Quran, fadilat baca Quran, fadilat huruf-huruf Quran, ayat-ayat Quran, surah-surah tertentu. Dan memang setiap surah ada fadilatnya yang tersendiri, walaupun tidak semua. Ya, sebab fadilat ni ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Ya, hadis sahih boleh diamalkan dengan keyakinan 100%. No doubt. Tapi kalau hadis-hadis yang dhaif ni, kita tak percayalah 100%. Tapi kalau beramal kerana atau untuknya, kita nak benda tu boleh. Ya, macam orang kata, kalau nak bagi rezeki lancar, dibebaskan daripada kefakiran, baca surah Waqiah setiap malam. Betul tak? Adalah hadis tu. Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan baca surah itu every night dengan niat nak begitu. Tidak ada masalah sama sekali. Pasal dia ada hadis tapi dhaif lah. Hadis Ibnu Mas'ud yang dia akan sebagai kitab sunnah. Tapi setahu saya hadis tu dhaif tak berat rasanya. Wallahu a'lam lah ya. Tapi tak ada masalah sama sekali. Sebab fadilat ni dia ulama dia agak longgar. Dia buat hukum hakam lah, dia ketatnya. Ya. Idza rawaina fi al-fadail tasahalna. Wa idza rawaina fil ahkam tasaddadna. Kata Imam Ahmad, bila kita riwayat dalam bab fadilat, kita akan ringan-ringankan. Ya. Atau Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar, hadis maudhu' ini boleh diamalkan malam yakun maudhu'an, selagi mana dia tidak palsu. Ataupun dalam bracket adik-beradik palsu lah. Kadang-kadang dia bukan palsu, tapi terlalu dhaif lah, terlalu lemah, tak boleh juga. Kalau dia benda-benda yang sabit lah, amalan, zikir atau sumpah, boleh diamalkan. Tapi nak percaya fadilat dia tu tak boleh lah. Ya. Pasal tak sahih kan. Kita ada Al-Imam Diyauddin Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Tuan-tuan mungkin tak kenal lah nama-nama besar ini. Tapi kami yang belajar buku-buku syarah, merujuk ulama-ulama especially yang klasik, pasti kenal akan beliau. Di samping buku ni dia juga ada buku hadis. Yang terkenal juga nama dia bukan Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Kalau tuan-tuan belajar buku hadis hukum, Umdatul Ahkam buku beliau lah tu. Di mana buku itu dihuraikan oleh ulama klasik dan moden. Satu dunia pakai. Ya. Dan dulu tak silap, ya, pembantu mufti wilayah dulu, tak apa nama sekarang, pembantu lagi rasanya. Dia pernah Dr. Syed Syarizan kan.
Dia pun pernah mengajar buku Umdatul Ahkam itu. Umdatul Ahkam ni buku hadis hukum. Ya. Buku beliau lah, dia Udin Al-Maqdisi. Cuma ni buku fadilat. Antara buku fadilat yang tertebar dalam market, 800 muka surat. Semua fadilat-fadilat yang diriwayatkan dia masukkan ke dalam buku itu. Ya. Tuan-tuan bayanglah kalau 800 muka surat, kalau satu muka surat 20 hadis. Banyak sangat tu. Kita kata 10 hadis lah, 10 hadis. Kalau 800 muka surat kali dengan 10 hadis, agak-agak berapa hadis? Pasal hadis fadilat ni hadis pendek-pendek, bukan hadis panjang. Short-short hadis je. Kalau 10 kali 800 berapa je? Tak 8,000. Tapi tak sampai 8,000. Ala kulli hal ribu-ribu jugalah. Dan kita ada ramai lagi. Kelas sekali, setahu saya tak ramai sangatlah yang mengarang buku-buku fadilat ni. Ada pun ulama-ulama baru ni ramai. Tak adalah makin ramai lah Syekh Hussein Hamad, Syekh Abdul Abdul Malik Qasim dan berbagai lagi syekh-syekh di tanah Arab lah. Ada jawatan-jawatan agama tertentu di tanah yang keluarkan buku-buku fadilat tertentu, fadilat sembahyang, fadilat zakat, fadilat puasa and so on, ada fadilat zikir. Dan ada juga yayasan-yayasan tertentu. Luar negara tuan-tuan, terutama di tanah Arab, dia aktif. Bukan hanya ustaz ni yang keluar buku-buku agama. Majlis agama juga. Kita pun ada juga majlis agama yang keluarkan buku agama, tapi tak banyak sangat lah. Biasanya dikeluarkan panduan-panduan saja. Betul tak? Panduan korban, panduan umrah, panduan haji. Tapi kalau buku-buku ilmiah, saya dapati agak kurang lah. Ya. Sebelum ni kita dapati wilayah lah, banyak keluar itu pun bawah mufti dia sendiri, Dr. Zul dulu. Ya, dia keluar banyak buku-buku. Bukan sebagai mufti, tapi sebagai dia sendiri, Dr. Zul sekarang ada. Tapi antara mufti yang aktif mengarang buku beliau lah. Betul tak? Ya. Tengok orang slow ada. Tapi dia menjawab persoalan fatwa dibukukan jadi dua versi, satu Al-Hawi fil Fatawi, satu lagi apa? Al-Wahawi fil Fatawi, anda tak ingat? Ada dua versi tu kan. Satu lagi apa? Irsyadul Fatwa. Anda tak beli tapi nampak adalah di surau-surau ni. Nampak? Yang mana yang dia jawab persoalan masyarakat tu dimasukkan dalam website Mufti Wilayah, kemudian dibukukan. Ya. Dan bila dia jadi menteri, dia buat lagi Maktabah Al-Bakri. Ya. Dia ni, tak tahulah macam mana dia bahagikan masa dengan ceramah hari-hari. Ceramah hari-hari. Tapi dia boleh buat. Buku boleh karang banyak. Persoalan fatwa pun banyak di web. Ada maktabah sini. Dia tak tahu macam di mana dia bagi masa. Ya? Macam sebelum ni lah. Minta maaf lah. Mungkin dia ada masalah sikit. Dia tangkap atau seumpamanya. Tapi kerja buat dia sebagai ilmuwan bertaraf dunia, kita pun takjub. Ya? Buku karang banyak. Orang sama, jadi penasihat syarah sana, penasihat syarah sini, Bank Negara, SC, dunia lagi, dia yang create Islamic Finance di Pakistan, di Tanah Arab, banyak kita tengok. Allah. Sampai saya bincang dengan kawan saya dulu kan, macam mana dia ni, dia bagi masa, kita pun nak heran. Buku pun bukan buku cokiang-cokiang, buku hebat-hebat buat finance ni. Tapi dia kena tangkap hari tu, masuk lokap, bicara dakwa tu, okay lain lah kan. Manusia ni dia ada jahat dia, ataupun adalah kekurangan dia tersendiri. Itu dia punya hal. Kita pun nasib baik lah Allah Ta'ala pelihara lagi. Betul tak? Buat benda tak baik pun terlepas. Kalau kita buat benda baik belaka, kita macam cakap lah. Sebab tu kita jangan excited sangat bila orang kena tangkap, orang kena dakwa ni. Nampak? Kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada hasut umpama itu. Allah Ta'ala tutup kejahatan-kejahatan kita lakukan. Ya? Nabi pun ajar. Hari-hari jangan tinggal doa. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupkanlah kesilapanku dan amankanlah jiwaku. Takut Allah Ta'ala buka je. Mana tahu kan. Kita kerja pun kadang curi tulang. Masa kerja tu pergi minum. Saya pun sama macam tuan-tuan juga. Ya tak? Patut keluar sejam setengah buat lambat-lambat. Ya tak? Ya. Kau kerja betul belaka. Tak semestinya. Kadang-kadang kita pun kalau buat kerja ni kadang tak betul-betul perfect dah. Data tu kadang tak betul. Alamak. Manusia tuan, mana ada yang perfect. Ya. Walaupun dia ada masalah-masalah tertentu, apa yang baik yang dia telah dia tinggalkan, kita ambil. Dan saya pun sendiri kata walaupun dia ada masalah, tapi
kita masih boleh rujuk. Hari ni yang tuan-tuan amalkan di pekat kewangan, perbankan, pasaran modal, and so on sebagainya daripada polisi yang telah dibuat oleh beliau dan rakan-rakan mereka masa di Bank Negara dulu. Jasa orang ni kita kena ingat lah. Ya. Masalah manusia ni kalau 100 benda baik dia buat jahat satu, dia nampak jahat tu lah. Benda baik tak nampak dah. Jahat tu dia nampak. Ustaz mengajar 10 tahun, bagi ilmu macam-macam. Satu hari ustaz cakap lebih sikit. Betul tak? Komplain. Dah. Tak boleh mengajar dah. Fungsi WhatsApp. Oh, saya telah bermesyuarat ingin memberhentikan kuliah ustaz kerana ada komplain pada jemaah. Tak cakap pun komplain apa. Ya tak? Tak ada toleransi langsung. Tapi tak apalah, orang mengajar lama sangat. Biarlah yang pula 10 tahun mengajar. Anak pun lama dah mengajar sini lama dah kot. 7-8 tahun dah kot rasanya. Oh, boleh dah buang anak ni. Okey, merepek tu, merepek. Bismillah. Ada juga surau anak mengajar. Habis buku mengajar ada 3-4 tahun kan, 5 tahun macam tu lah. Anak cakap habis buku ni boleh cari ustaz lain lah. Lama dah anak mengajar sini ni, 5 tahun dah. Kitab pun dah khatam dah. Kita go ayah, lalah dia tukar sungguh. Takat awak semua 5 tahun. Surau lain 10 tahun saya mengajar. Sampai 3 buku dah khatam. Ni pasal tafsir je, tak khatam-khatam. Kalau subjek lain anak ingat dah khatam dah ni. Dah buku 2, buku 3 lah. Tafsir ni dia santai sikit. Pasal dia tak ada silibus. Kalau subjek-subjek lain saya ajar, saya ada silibus. Satu topik, satu hari, satu topik, satu hari saja. Muamalat tuan-tuan, 5 tahun khatam nota saya. 150 muka surat, 153 muka surat. Satu hari satu topik, satu hari satu topik. Maksima tengok tajuk lah. Kadang ada sampai 2 kuliah, ada 3 kuliah. Tapi normally satu topik, satu kuliah. Sebab satu topik, satu muka surat. Nota saya tu. Saja fiqh ibadat pun sama. Tapi ibadat ni dia banyak huraian sikit. Muamalat ni dia very straight to the point. Kalau ibadat ni dia agak ni lah. Tak boleh satu topik, satu kuliah tak boleh. Ya. Sebab tu ada tempat saya ajar, sama-sama mengajar. Muamalat dah nak habis lah. Tempat tu baru masuk bab zakat. Taharah dah habis. 6 tahun macam tu lah nak mengajar. Dekat 6 tahun lah kot. Taharah dah habis, semayang dah habis, baru masuk zakat. Lepas zakat, puasa pula. Lepas tu habis lah, haji anak tak ajar. Jadi, sebab taharah dengan semayang dia makan masa yang lama. Tapi zakat dia very straight to the point. Lagi satu zakat nak dibandingkan dengan puasa, dengan semayang, dengan taharah dia tak sebanyak itu. Zakat ni dia lagi kecil dia punya fiqh. Puasa pun sama. Puasa ni dia lebih kecil. Dia dalam fiqh ibadat ni taharah dengan semayang. Ya, dia punya tu. Nasya. Okey. Jadi kita ada ramai dalam market yang karang buku fadilat. Which is fadilat mesti diakui, mesti diimani, mesti diterima. Dan dijadikan keinginan kita lah bila kita beramal kepada Allah. Jangan tutup untuk fadilat ni. Beramal memang kita nak fadilat. Ya. Dan dia tidak menafikan keikhlasan kita kepada Allah. Of course dia tidak syirik sama sekali. Ya. Baik. Wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku melebihkan kamu alal alami, ke atas alam-alam ini. Alam satu. Alamin plural. Alam-alam ini. Apa maksudnya? Maksudnya umat Bani Israel sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW adalah bangsa yang mulia sekali. Ya. Dan Allah Ta'ala sayang pada mereka sebenarnya. Kenapa? Nabi atas dunia ni ada berapa banyak? Nabi. Nabi ada 124,000 kalau tak silap anak. Nanti anak cek. Oh, lah ni senang je. Tanya Syekh Google je. Tanya lalu tak ingat. Lama dah pasal tak sebut benda ni. Kam adadul anbiya war rusul. 124,000 asalnya. Ini bukan tengok blog orang tak apa-apa. Ini tengok laman web Jabatan Agama Negara masing-masing lah. Arab lah biasanya. War Rusul.
Nabi 313, Rasul. Nabi 124,000 tak silap. Nak minta maaf, nak lupa. Dan nak cek je. Betul tak? Betul Cek GPT. Ini kotor punya. Unit wakaf kotor. Okey, ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abi Umamah dan Abu Zar. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Wahai Nabi, berapakah bilangan nabi-nabi? Anbiya ni plural kepada nabi lah. Nabi seorang, anbiya ramai. Nabi pun kata mi'atu alf wa arba'ah wa ishruna alfan. 100,000, 1,024. 100,000, 124,000. 124,000. Arab ni dia pelik sikit. Susu matu dia tu. 100,000, 20,000, 4. Mana 124,000 lah. Ya. Dan ditanya pula Rasul, wa Rasul. Nabi kata salah sumi'ah wa khamsatu asyar. 315. Setahu saya ada beberapa riwayat lah, ada 315, ada 313, ada 314, bilangan begitulah. Tapi ikut dalam lama web ni, fatwa juga ni, dia fatwa unit kotor namanya. Dia kata kalau Nabi 124,000, betul lah nak cakap dia 124,000. Rasul 315. Ya. Which ramai lah. Di kalangan 124,000 messengers ni, Nabi ni, dan juga Rasul 313 orang, prophet, sebahagian besar daripada mereka, walaupun kita tak tahu precisely lah berapa orang, tapi majoriti daripada mereka, para anbiya dan para rasul, diutuskan kepada Bani Israel. Dan bapa segala Nabi pun, Nabi Ibrahim, Israel. Abul Anbiya Ibrahim, Israel. Ya? Ibrahim kan anak Nabi Ibrahim dulu ke Yakub dulu ke? Anak tak ingat, minta maaf. Ibrahim dulu, lepas tu Yakub kan? Yakub anak Ismail. Anak minta maaf, anak tak apa tahu sangat apa tu. Okey? Jadi memanglah Allah Ta'ala melebihkan mereka di atas alam ini. Antaranya ialah Allah Ta'ala menghantar sebagian besar daripada Nabi dan Rasul kepada mereka. Ya? Dan sebagian mereka memang taat kepada Allah. Ikut Nabi. Mereka segelintir sahaja yang berpura-pura dan melawan Nabi-Nabi mereka. Bukan semua. Ya tak? Ya? Cuma zaman Nabi Musa itulah ramai yang menentang, sedikit saja yang mengikuti mereka kerana takut raja. Dah raja jahat. Siapa ikut Musa aku bunuh. Apa ni? Jadi hak ikut Nabi tu hak betul-betul sanggup berkorban nyawa, harta dan seumpama. Hak lain juga tak berani. Macam learning lah. Tak berani sangat tak? Biarlah. Nyat-nyat sudahlah. Ya. Tapi betul tuan. Ya. Kalau kita cakap benda, siapa yang memudaratkan diri sendiri, kadang-kadang ada keadaan dilarang. Dan Nabi sendiri pun, dah ada yang sahih, ada Sahih Bukhari atau Muslim, bila Nabi beritahu, esok-esok akan ada pemimpin-pemimpin yang melewatkan solat, ataupun menangguhkan solat daripada waktunya. Ada pemimpin tak bagi solat. Mungkin tak berlaku lagi, Allah Ta'ala alam, atau mungkin tak berlaku di tempat kita, berlaku di tempat lain. Tapi Nabi kata, sayakunu a'immatun yuakhiruna solat waktiha. Dia akan melewatkan semayang daripada waktunya. Maknanya mu tak boleh semayang lah waktu adon. Dia pergi ubah waktu semayang. Ya. Maka sahabat tanya, apa kami nak buat pada waktu itu? Nabi kata, sallu ma'ahum. Kamu semayang bersama-sama mereka. Lepas tu, kamu semayang pula yang betul di belakang mereka. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya daripada dia mu semayang lah. Jangan lawan dia. Lepas pada tu, mu semayang yang betul. Ikut waktu yang betul. Ya. Ada hadis Nabi suruh lawan. Pemimpin ni, jahat-jahat ni. Ada hadis Nabi suruh. Jadi macam mana menggabung semuanya? Kena tengoklah. Hatta Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam buku usul fiqh beliau, baik dalam Al-Mustasfa, baik dalam Al-Mankhul, bila sebut tentang hifzun nafs, maksud syarat ni ada 5.
jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. 5 kan? Hifzuddin, protection of religion, ada hifzu al-nafs, jaga nyawa, lepas tu jaga harta, jaga keturunan, jaga kehormatan. 5 kan? Ni bila dia bahas hifzun nafsi, jaga nyawa ni macam mana? Di mana dia sebut kalau jiwa kita atau nyawa kita atau diri kita terancam sehingga dibunuh, boleh untuk kita ambil pendekatan menyelamatkan nyawa kita walaupun kita disuruh mengaku dia Tuhan. Kata aku Tuhan, kalau kau tak kata aku bunuhmu. Dia kata boleh kata. Mulut kita kata, hati kita tidak redha kerana dipaksa. Kalau mu tak kata, mu kena bunuh. Dia kata boleh. Atas prinsip menjaga nyawa. Saya tak saya kata. Saya nak kata la ilaha illallah sampai saya dibunuh. Alhamdulillah syahid. Tapi kalau awak kata, disuruh buat benda tu, tidak berdosa insya-Allah. Kerana tidak ada redha. Mulut kita terpaksa kata saja dia bunuh kita. Jadi di atas dasar itu, dan banyaklah ayat Quran digunakan. Kalau benda boleh bawa mudarat diri sendiri, kita boleh tarik handbrake sikit lah. Dia tak boleh ni kita rela, sengaja. Kalau dipaksa tak, dalam banyak hal tak apa. Ya? Hatta ibadah pun. Ya. Dimana kalau kita dipaksa dalam keadaan dia tidak dikira. Dan Allah Ta'ala memang memaafkan konteks itu. Inna Allah tajawaz an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala akan ampunkan jika kamu dipaksa. Ataupun jika kamu lupa atau leka. Boleh. Dipaksa. Ya. Nak buat macam mana? Ada dekat negara seberang tengah semayang. Gempa bumi. Gu. Oh, bagus buat tu. Tak lari paksa dah. Ramai lari. Tapi ada 1-2 sah tak lari. Pegang dinding. Gitu Maya. Agak-agak kalau runtuh dinding tu syahid ke macam mana? Wajib tuan-tuan tinggalkan sembahyang, selamatkan diri tuan-tuan. Kalau dalam bab akidah pun kita diberi toleransi untuk kita tidak bercakap benda yang betul, nak jaga nyawa kita, selamatkan diri kita dari mudarat itu, apatah lagi sembahyang. Tuan-tuan sembahyang, boleh sembahyang sekarang. Larilah. Lepas tu sembahyang lah. Betul tak? Takut-takut kalau untuh, bukan syahid. Nanti kata nanti. Yang sebab kita syahid. Wajib selamatkan diri pada waktu itu. Boleh sembahyang lah. Ya. Dan memang sebagai ulama sebut, termasuk Imam Ghazali juga, dalam setengah-setengah keadaan, menjaga nyawa itu lebih utama daripada menjaga agama. Memanglah, cara umumnya agama atas. Tapi dalam setengah keadaan, kita boleh atau disuruh atau diutamakan menjaga nyawa berbanding agama. Pasal dalam keadaan agama dia boleh naik sikit. Nampak? Nak kotak-kotak macam tu lah. Ya? InsyaAllah ta'ala. Jadi kita dah isyak dah 5 minit dah. Mudah-mudahan kita habislah ayat ni. Dan next nanti kita pergi ayat seterusnya 48. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. InsyaAllah ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okey, Ana pun dah lapar sebenarnya ni. Tahu nak makan aja ya. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.